Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel kami The Rizko. Okey, untuk video kali ni kami nak buat satu road tour di mana kami akan pergi ke Ipoh Trader. Okey, maklumat ya kepada orang-orang Kedah yang berada di Alor-Star ke, Sungai Petani ke, Gurun ke, and anda juga boleh ikut trip kami ni. Okey, pada hari Jumaat kita akan pergi ke Ipoh Trader, di mana tournament tersebut akan berlangsung pada pukul 8 malam. Okey, daripada sekarang ni jam juga pukul 2.44 kita boleh naik train. Pukul 3 suku dan kita akan sampai sana dalam pukul 7 suku macam itulah. Okey. Bagi siapa yang tinggal di kampung Sungai Nonang ke, kampung Tempegau ke, Kuala Kedah ke, mana-mana lah kawasan-kawasan Alor-Star ni. Okey, kita akan mula-mula kita akan naik ke KTM, Komputer Utara. Kita akan rentak ke dekat sana. Lepas tu kita akan naik train. Esok pagi baru kita balik. Esok pagi kita jangka akan sampai dalam pukul 8 malam, 8 pagi lah. Okey. Jadi sebelum tu bagi anda baru sampai ke channel ini, jangan lupa untuk menekan button subscribe agar anda tidak terbaik video-video terbaru daripada kami. Jom kita ke Ipoh. Kami sampai ke KTM. Ini bersama dengan tu Ipoh, kita on the way pergi Ipoh. Kami kat Ipoh Trader lah ni. Okey, baik. Umat, ada apa dah? Hari kita bawa 2 top 8. Hai. Sekarang kita berada di Ipoh Trader. Berlangsungnya Monster Gracie Cup. Perlawanan kami dah habis dah. Lawan dengan nama apa? Aidil. Okey. Yang hampa habis dah? Doi. Habis dah. Habis dah.